Kita ni perlukan anggota polis. Kita nak buat rekod kat siapa kalau polis bersama dengan pemaju. Penjenayah kat luar sana ada yang tak digari pun, tapi aktivis digari. Duduk dalam truk digari. Kita penduduk dengan semua aktivis dah tengok polis ni banyak bekerjasama dengan pemaju. Dia tak layan penduduk. Itu masalah dia. Semua penduduk semua ni saksi. Semua saya gaji rakyat apa ke dah jadi pemaju polis. Saya dah biasa dengar polis menjalankan tugas. Polis mendengar arahan. Tapi you all kan, kalau kena lah dekat ni rumah anak-anak ada kat rumah, mak bapak ada kat rumah, you all masih nak cakap lagi you all menjalankan tugas. Saya menerima arahan. Gamak you nak halau anak-anak you nak halau mak bapak you keluar daripada rumah, tengok rumah kena roboh apa semua. Saya paling sedih kalau orang Melayu, orang Islam buat macam tu. Kalau kata bukan orang Islam pun, mana hati perut, mana kemanusiaan. Rakyat ditindas ni. Ni depan ni. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Pembohongan. Kita ni perlukan anggota polis. Kita nak buat rekod kat siapa kalau polis bersama dengan pemaju. Betul. Sepatutnya. Kena tukar slogan. Polis dan pemaju. Kita kena fikir penduduk sini nak tidur dengan lena. Macam mana dengan penduduk-penduduk kampung yang dibuang diorang punya barang semua dekat luar. Sedangkan polis boleh cakap dengan pemaju, kau nak keluarkan penduduk, kau kena pastikan ke mana penduduk tu nak pergi. Dan diorang ni semua ada dekat sana. Kenapa polis tak buat? Kenapa polis tak suarakan kepada pemaju? Diorang bukan binatang tau. Hak mereka sebagai manusia. Mereka bukan binatang.